Tangan saya semua keras dekat joint semua. Tangan saya memang keras. Tangan saya macam ni je tau. Dekat Singapura lah. Okay, masa tu saya tengah pindahkan pesakit dari katil pesakit ke katil prosedur. Tangan kiri saya sakit. So jumpa doktor buat MRI dapat tahu kat sini tendon separuh putus. So doktor kata, up to you lah nak buat surgery ke nak pakai brace. So saya pakai brace dari sini sampai kat siku lebih kurang untuk 10 bulan. Lepas tu buka brace, tangan saya semua keras dekat joint semua. Tangan saya memang keras. Tangan saya macam ni je tau. So macam ni macam nak kerja kan? Lepas tu pergi buat fizio, acupuncture, massage, dia tolong lebih kurang untuk 1 jam, 20 minit macam tu. Lepas tu benda tu kekerasan tu datang balik. Saya kerja dekat bilik interventional radiology di mana saya assist untuk angiogram, angioplasty. So tangan kiri saya lah yang buat banyak kerja. Masa tu memang tak boleh tau. Bila Malaysia border dah buka kan, saya balik Malaysia, Alora Ramsli baru launch. Dan suami cakap apa tau? Oh, why don't you try? Saya cakap, ni spam lah. Ni scam ni. Mana ada orang benda pakai kain boleh sedap walafiat kan? I tak percaya. Lepas tu saya cakap, kau pakailah 7 hari juga punya cuti. So saya pakai 7 hari waktu malam sahaja, less than 8 jam. Lepas tu tangan saya boleh sidai kain. Wow. Sebab saya tak boleh buat macam ni. Tapi hari tu saya boleh buat macam ni. Tangan saya lembut gila, kekerasan semua tak ada. Tak bengkak, tak sakit. Itulah yang testimoni. Okay, thank you. Bye.